living for so long under the stars. I feel that the grass will cut. Good morning. So this is our last day in Bandung. Hari ketiga. Dan sekarang aku nak pergi sarapan macam biasa. Kat sini makan 3 kali sehari je. Dah hanam diet aku. Dah lambat dah ni tapi kena makan sikit. Diorang pun tengah makan lagi tu. Our last day breakfast. Nasgor. Tahu goreng. Fries ayam goreng. Sambal ni sedap gila. Pai dago. Our last day in Bandung. Check out dah. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Unisba. Universitas Islam Bandung dia menang WOS Passion di Paris. Mana ya? WOS apa? Paris. So kita orang first stop hari ni dekat Kartikasari. Nak beli oleh-oleh. Selamat sampai tujuannya. Amin Allah ya rabbal alamin. Dicepetin ke tanah sucinya. Oh ni lah Kartikasari. 65,000. Apa ni? Biskut lutut. Oh, biskut lutut sedap. Ini memang must buy. Biskut lutut Biskut lutut Kartikasari, okey. Yeah. So Kartikasari ni bakery store lah basically. Dia roti ni yang orang selalu beli. Buat buah tangan daripada Bandung. Allah jatuh. Lepas tu aku macam nak beli ni almond dengan cheese. Lepas tu dah ada kek. Lagi biskut-biskut. Lepas tu apa lagi? Keropok-keropok. Udah dibeli Kartikasarinya. Ni aku ambil pisau almond dengan cheese. Aku tak tahu sedap ke tak. Ada makan aiskrim Adam. Orang tak ada kemenyan. Adam. Kemenyan kotak hitam. Yummy. Kalau ada yummy aiskrim. Tapi kenapa yang ni yang transparent? Mama. Macam vanilla. Oh. Yang kampung-kampung. Bolen nama dia. Sedap, rasa pisang. Pas kali nama jalan Pasir Kaliki. Oh, kita masuk mau dugem nih. Wah. Tapi kalau di Malaysia tuh macam komando. Komando. Laskar. Namanya Paskar. Ada juga di sini pasukan khusus yang Tiramisu. Makin sombong makin dingin. So I bought matcha drink. Matcha milk basically dekat Tiramisu. And now sekarang aku dekat dalam Pascal 23 mall nak cari Alchemist. Tu kan yang viral kan dekat Malaysia. Datang Indo mesti beli Alchemist. Weh, Alchemist. Sedapnya bau dia. Aku bau yang ni, Home Garden. Sedap nak mampus. Banyak lagi yang sukanya. Bau-bau dia ada tulis tau. So macam senang nak tahu ni bau apa, ni bau apa. Bagus lah. Yeay. Bye kakak. Makasih. Ya. Kau tengok terbang duit. Tapi abang lah bayarkan dulu. Happy je. Okay, lepas dah pergi Pascal Mall tadi, kita orang sekarang ada dekat Pasar Baru, which is tempat untuk shopping, beli barang-barang yang memang ramai orang pergi lah. Ramai weh, Pasar Baru. Okay, Ila. Ayah tengah tengok baju batik. Aku tak tahu nak beli apa kat sini. Tak ada benda yang menarik perhatian. Aku actually nak pergi jalan Tagore malam. Nak pergi lagi sebab semalam tak beli pun. And I'm here again at
Khusus ni sebab semalam tak beli. So hari ni aku nak beli. Item secured guys. Oh my god. Finally. Okay, I'm back at Pasar Baru. Tadi dah pergi House of Meat. Item secured and now patah balik kat sini sebab family still ada kat sini. Tengah beli-beli. Lepas tu kejap lagi kita orang akan naik panoramic train terus balik Jakarta. Dah nak pergi Jakarta by Bandung. Okay, bye-bye. Adam. Oreo. Okay, train dah sampai. Wah, panoramic. Wow, cantik ya, tapi macam panas je. Tiap hari panas betul. So sekarang ni dah naik panoramic train. Dan aku tak tahu nama kepala aku macam pening naik train ni. Maybe sebab dia punya view tu macam luas gila. Kita nak buat pasal ni dulu. Jangan rekam ni. Tu memang nampak luas tu. Atasnya semua nampak. Lepas tu view dia lawa. Oh, apa tu? Oh. Bawah dia lagi tinggi. Tu ada flyover. Masuk terowong guys. Dah rasa macam dalam MRT pula. So dekat dalam train ni kita akan dapat kelapa mineral, hot drink. Ini aku ambil dari chocolate. So kejap lagi kereta api ni akan pusing dia punya seat dan boleh tengok view dekat cermin terus. So macam menghadap tau. Awalnya view. Dah pusing seat. Ibu tengok-tengok. Ibu tengah rakam. Sampai hotel. Morning. So this is our last day in Indonesia. And semalam daripada Bandung ke Jakarta aku demam je. Demam yang gastrik memang nak mati. Malam tadi pun tak jalan kat Jakarta pun. Tapi semalam Kak Ila pergi Plaza Indonesia and Kak Ila belikan aku Wingstop. Sumpah teringin nak makan Wingstop sebab tak pernah makan Wingstop. And semalam seharian aku tak makan, perut masuk angin, gastrik semua. So pagi ni baru nak makan. Breakfast dulu before pergi airport.
Oh, nampak menarik. Sarapan. Ada Wingstop je. Taklah macam malam tadi. Comel bajai. Sudahlah, rumah kita tuh sejuk ya. Ada. Tak di Alfamart for the last time. Kalau nak cari beng-beng sebab Amin nak. Dan aku pun suka beng-beng tu, so kena beli. Beng-beng. Bye-bye. Nak balik dah. Sedih. Banyak yang tak sampaian datang sini. Lagi-lagi pagi sore tak dapat rasa. Takpelah, aku maksudnya kena datang lagi Jakarta. Maybe next year lah tu. Dah lepas immigration. Bye-bye Jakarta. Balik dah. Ladies and gentlemen, boys and girls, thank you for flying with Malaysia Airlines, and we hope you have enjoyed our Malaysian hospitality. Alhamdulillah dah sampai Malaysia. So sampai di sini sahaja vlog Bandung Jakarta saya. Walaupun dengan Titi berdemam apa semua. Lepas tu banyak benda yang aku tak dapat dekat Jakarta. Lagi-lagi pagi sore tak dapat rasa. Tak apa, so far I love this trip. Best. Boleh repeat lagi Jakarta Bandung. Okay, so that is all from me. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe my channel and comment. Okay, bye bye.